Jadi saya ni hampir setiap hari memang akan lempang budak. Oh ya. Sebab geram. Geram sangat. Oh, geram sangat. Yang Kalau dia menganjing. Oh, dia mencarut lah. Dia mencarut. Aku ni budak ni kejar. Bila kita kejar dia sampai ada satu kali tu, memang kejar tu sampai naik atas rumah dia. Oh ya. Sampai rumah dia tak adalah budak besar dah, budak tingkatan. Oh, Memang dah. lempang. Lempang. Mak ayah dia tengok. Oh. Sebab apa? Sebab kita ni orang Malaysia ni, dia dianggap sebagai Asanas. Sebaik-baik manusia. Kalaulah sebaik-baik manusia dah hilang sabar, bermaksud kau ni memang dah buat satu benda kesilapan yang besar. So mak ayah dia tak marah pun. Tak marah pun. Sebab kita tidak ada satu title Asanas. Betul. Orang yang paling baik, paling sabar kan? Itu orang Melayu. Orang Melayu ni ada adab, cakap sopan, sabar, tak apa. Tapi kalau dia dah sampai dia dah break, dia habis hilang sabar, siapa yang dia pukul tu tak apalah. Orang dekat tepi jalan semua redha je. Oh. Jadi lesen besar dah. Sebab momen-momen macam ni tak berlaku tau kat Cairo. Oh, tak berlaku? Tak ada. Oh. Tak pernah. Tak pernah ataupun saya memang tak pernah ingat sebab memang tak ada. Oh. Sebab momen ni saya selalu dengar yang duduk di Tontor, di Mansurah, dekat kampung, di Zagazi. Oh, okey. Di Cairo tak ada. Oh. Cairo ni kita besar, yelah dengan driver apa semua, dengan kedai, itu je lah kita bergaduhan tu lah. Tapi dengan budak yang menganjing macam buat apa, boga-boga tu kan. Moga-moga. Kami di Cairo tak pernah dengar pun. Oh. Mungkin kalau Cairo yang di ujung tak pasti lah. Tapi di betul-betul Nas City tu tak ada. tak ada. Oh, sebab dia mungkin terlalu ramai ataupun mungkin yelah, ke mentality beza sikit kot. mungkin lah kan. Budak-budak pun dah expose biasa dah dengan orang luar ni kan. Ya. Ni budak-budak kampung. Kalau bayang kita tengah main bola, main futsal. Bola tersepak keluar. Ya. Keluar daripada padang futsal tu.